Isa habis satu buku. Isa habis. Wow, semua betul pandainya anak mama ni. Wah, Roda pun pandai. Wah, semua betul lah. Yang ni pun pandai juga anak mama. Mama tak isi nombor 1 kat lari. Iya ke? Ya. Ui, hebatnya. Mesti banyak minum susu kan? Ya. Roda ada apa-apa tak? Ada apa? Ada pemenang. Menang apa? Anak lari sama minum susu. Pandainya anak mama hebatlah dua-dua ni. Mama boleh tak Mama buat carry home? Yusof nak minum Okey, susu. jom kita buat susu carry home. Kenapa mama memilih susu carry home? Ini memang daripada kecil sampailah besar macam ni, okey. Memang setia dengan carry home, okey. Dan bagus untuk tulang, perkembangan minda anak-anak kita kan. Yang dapat kita rasa dia sedap, suka tak? Suka, okey. Lepas kau minum Ya. satu umur. Minum satu umur, okey. Minum. Wah, sedap ni Mama. Susu ni yang paling penting ada halal. Yang kedua mengenai protein dan lemak susu kambing. Dihasilkan dengan susu kambing asli dan mengandungi nukleotida dan SA semula jadi. Ada DHA, AA, probiotik dan prebiotik yang bagus untuk perkembangan anak-anak kita.